Korang jangan lupa tekan button subscribe dan lonceng sekali ya. Semoga korang suka video ini. Jangan lupa like, share dan komen di video ini. Boleh menikmati menonton bersama keluarga dan rakan-rakan anda. Apa pun, tanpa buang masa, jom kita tengok video sampai habis. Selamat menonton. Dia jealous tu. Oh, what you guys whisper about me? Tak adalah. Kami cuma penat sikit je. Ish! Dia nampak marah. Biar je lah dia. Jom masuk kelas. Okey. Oh, kau nak ponteng je. Malas kau. Pergi cepat. Turunnya bulu tiada rebungnya, telah pasti mereka kan terjaga amannya. Siapa tu? Aku pun tak tahu. Kalau kau tak tahu, pergilah buka pintu. Yelah, aku pergi cuba. Kalau si Aira tu lambat buka pintu, kita tak dapat sambung menari. Mika, janganlah cakap macam tu. Walaupun kita tengah menunggu Aira buka pintu, lebih baik kita tunggu dulu. Kau tu asyik nak marah je. Suka hati akulah. Kau tu tak pernah marah pun. Memang aku tak pernah marah. Kau diamlah. Tak ada pun. Sudahlah korang, jangan bergaduh. Lepas ni jangan buat fitnah. Lagipun Aira tengah buka pintu cari sesiapa. Sebelum sambung, kita tunggu si Aira. Dah cari? Belum. Aira, pergi buka pintu. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagipun awak buat apa kat sini? Saya datang sini untuk jumpa awak dengan kawan-kawan awak. Oh, ya ke? Ish, memang nak kena je ni. Mika! Kita kena buat sesuatu korang. Dengan cara ini. Lagu apa kau nak buka? Seminggu sekali kau datang padaku, membawa
moments later. Okey, cukup. Aku dah penat menari. Ha, Amir, awak dah okey? Oh, saya okey. Tapi kepala saya sakit. Siapa yang tendang saya tadi? Kau cakap siapa tendang tadi? Akulah orangnya yang tendang kau. Mika? Kau yang tendang aku tadi? Yelah, aku yang tak sengaja. Tapi kenapa kau masuk rumah kita orang? Bawa bertenang, Mika. Lagipun, si Amir nak jumpa kita semua. Lebih baik kau berjalan-jalan sama-sama dengan Amir. Kan lagi senang. Buat apa kat sini? Mika! Ha, semua. Cik Gembira ada bagi tahu aku, kita semua akan berhias kat Dewan untuk majlis perpisahan Puan Suria. Betul tu. Puan Suria akan berpindah di Selangor untuk menjaga ibu bapanya yang sakit. Ya, betul tu. Lepas majlis dia selesai, kita perlu minta ampun kepada Puan Suria apabila buat salah ke apa. Amboi, minta maaf ke Puan Suria? Tak perlulah. Dia tu dah nak pindah ke Selangor. Buat apa nak minta maaf? Ish, kau ni tak perlulah cakap macam tu. Lebih baik kita minta maaf kepada Puan Suria apabila kita bersalah ke apa. Lagipun, kita ni sebagai seorang murid, kita perlulah menghormati guru. Ya, betul kata Sarah. Kau tu tak perlulah nak sombong ke apa dekat Puan Suria. Puan Suria tu kan baik hati. Bukan macam kau. Biarlah, aku tak suka guru macam tu. Aku tak suka macam korang. Lagipun, macam Aira. Dia tu lagi buruk daripada aku. Aku lagi cantik daripada dia. Ish! Ku lupa peristiwa, bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa, bertukaran kata cinta, berbicara perasaan, kau di dalam dekapanku. Oh, mengapa sekarang kau menyesal? Hatiku rasa semuanya benar. Genggam tanganku, ucapkan sayang. Bidadariku, bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan Saluma. Salahkah jika kita mencoba? Lepaskanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera hadirin sekalian. Majlis kita akan dimulakan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Tuan Pengetua Tuan Muhammad Aziz bin Mokhtar untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada guru-guru dan murid-murid yang saya dikasihi. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di Dewan ini untuk mengadakan majlis perpisahan pembantu Mamang San, iaitu Puan Suria anak perempuan Mutu yang akan berpindah di Selangor kerana dia mahu menjaga ibu bapanya. Baik, kepada semua murid, perlulah menghormati guru dan rakan yang meminta pertolongan dan sebagainya. Itu sahaja ucapan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan dari Tuan Pengetua
dua itu tadi. Seterusnya, mari kita meneruskan lagi dengan Puan Suria, anak perempuan Wutu, bekas pembantu makmal sains yang akan berpindah di Selangor untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Baik, selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati. Terlebih dahulu, saya ingin merangkamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua atas sokongan, kerjasama serta kenangan indah sepanjang saya berada di sini. Banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang saya peroleh, sama ada dalam urusan kerja maupun persahabatan. Dengan rendah hati, saya ingin memaklumkan bahawa saya akan berpindah ke Selangor dalam masa terdekat. Perpindahan ini bukanlah satu perpisahan, tetapi satu langkah baharu dalam perjalanan hidup saya. Saya amat menghargai segala jasa, bimbingan dan keakraban yang telah terjalin. Akhir kata, saya memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang pergaulan kita terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Semoga hubungan silaturahim ini terus kekal walaupun sejarak memisahkan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan dari Puan Suria itu tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, mari kita menyaksikan persembahan dari kumpulan Silenza dengan Taran Zampin dengan lagu 7 Nasihat. Anak pipit jangan tak dihirau, gusar esok kesaran sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisah. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik, dulu tahu waktu balik, dulu diam sekarang cerdik, nak dilenturnya bulu. Terima kasih atas persembahan dari kumpulan Silenza. Kini, persembahan terakhir iaitu persembahan teater bertajuk Batu Bola Batu Bertangkap. Dipersilakan. Pada suatu hari, Mak Tanjung bersama dua orang anaknya iaitu Melur dan Pekan. Mak Tanjung merupakan ibu tunggal bersama Melur dan Pekan setelah suaminya telah meninggal. Ketika itu, Mak Tanjung berjaya menangkap seekor ikan terbakar yang dihasilkan oleh titik peluhnya. Selepas pulang ke rumah, Mak Tanjung menyuruh anaknya Melur untuk memasak lauk pauk untuk hidangan tengah hari. Tetapi bahawannya Mak Tanjung berkata, "Melur, tinggalkan telur ikan terbakar untuk ibu. Ibu mahu mencari kayu api." Kata Mak Tanjung. Melur setuju untuk memasak telur ikan terbakar untuk ibunya yang sedang mencari kayu api. Selepas itu, selepas memasak hidangan tengah hari, Pekan sudah kenyang memakan telur ikan terbakar yang telah dimasak oleh Melur. "Kak, Pekan mahu satu lagi telur." "Tapi Pekan, telur ikan terbakar satu lagi ni untuk ibu," bilangnya. Pekan sudah marah dan mengambil terus makanan ibunya iaitu telur ikan terbakar. Dan Melur terkejut apabila telur ikan terbakar ibunya sudah habis. Apabila ibunya sudah balik, tiba-tiba telur ikan terbakar kesayangan ibunya sudah habis dimakan oleh Pekan. "Ibu!" Lalu Mak Tanjung berlari meninggalkan dua orang anaknya, Melur dan Pekan. Dan Mak Tanjung lalu berlari ke hadapan Batu Bola dan Batu Bertangkap untuk meminta ampun untuk menelannya diri sendiri. "Batu Bola, Batu Bertangkap, makanlah aku, telanlah aku." Dan akhirnya Mak Tanjung telah ditelan oleh Batu Bola, Batu Bertangkap. Begitulah kisahnya tentang Batu Bola, Batu Bertangkap. Dan berakhirlah sudah pada majlis kita pada hari ini. Sekian daripada saya, Sarah Wazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1, 2, 3.